Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Atira Nurul Ain binti Abdul Hakim dari kelas Bahasa Melayu 3 akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan Persembahan Individu, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Berikut merupakan kandungan yang akan saya bincangkan pada pembentangan kali ini. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan asas penting dalam membentuk masyarakat berilmu dan berdaya saing. Aspirasi pendidikan merujuk kepada matlamat jangka panjang dalam melahirkan modal insan berkualiti, manakala hala tuju pendidikan merangkumi strategi untuk mencapainya. Di Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM menekankan 5 aspirasi untuk memastikan sistem pendidikan yang holistik. Seterusnya, saya akan mengulas tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKPM. Baiklah, dalam memacu pendidikan yang bersifat global dalam abad ke-21, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan, pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan, terutamanya di sekolah, amat penting. Antara faktor kemenjadian murid melibatkan aspek pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses PDP atau proses pembelajaran dan pengajaran, pengurusan co-kurikulum dan co-kurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sasiah murid, dan yang terakhir ialah penglibatan komuniti dalam pendidikan. Kemudian, pada tahun 2010, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif menggubal satu standard, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. SKPM merupakan satu instrumen penilaian yang mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang ditetapkan, merangkumi semua aspek yang menjurus kepada perwujudan kualiti pendidikan. Iaitu yang pertama, standard 1 iaitu kepimpinan dan hala tuju, standard 2 pengurusan organisasi, standard 3 pengurusan co-kurikulum dan co-kurikulum dan sukan serta hal ehwal pelajar, standard keempat, pengajaran dan pembelajaran dan yang terakhir, standard 5, kemenjadian murid. Baiklah, kita akan lihat satu persatu 5 standard yang telah ditetapkan. Standard pertama iaitu kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembeleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Standard kedua, pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Kemudian, standard ketiga iaitu pengurusan co-kurikulum, co-kurikulum dan sukan serta hal ehwal pelajar, bidang kurikulum, co-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya, standard 4 iaitu pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap yang optimum secara berterusan. Manakala pada standard 5
iaitu kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Perkara ini berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita beralih pula kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. SKPMG 2 merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses PDP. Instrumen ini berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan eviden. Pihak sekolah menggunakan instrumen ini untuk melaksanakan penilaian sepanjang tahun dengan penglibatan warga sekolah secara menyeluruh. Jadual berikut menunjukkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 yang telah diperincikan dengan lebih lanjut. Seterusnya, kita beralih pula kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM. Pendidikan memainkan peran yang penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan peradaban global. Menyedari akan keperluan melahirkan modal insan bertaraf dunia, KPM telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 yang berkuat kuasa pada tahun 2013 hingga 2025 bagi menyediakan pendidikan yang terbaik untuk semua murid. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia menghadapi keperluan abad ke-21. Oleh itu, apakah tujuan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM? Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard, merapatkan jurang pencapaian, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua ialah untuk mewujudkan sistem dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Dan tujuan yang terakhir ialah untuk menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Seterusnya, PPPM ini melalui 3 gelombang, iaitu gelombang pertama pada tahun 2013 hingga 2015. Pada gelombang pertama, tumpuan telah diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua atau guru besar. Selain itu, tumpuan juga diberikan kepada meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Antara pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran teras adalah yang pertama, mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama. Yang kedua, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru, khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan yang ketiga ialah standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu.
Seterusnya ialah pada gelombang kedua yang berlaku pada 2016 hingga 2020, perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1 untuk disejajarkan dengan inisiatif dalam gelombang 2. Antara pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenal dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia ini. Antara pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan bagi gelombang 2 termasuklah memacu pendidikan sistem, mengukuhkan bahagian utama KPM, menyusun semula peranan kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan. Dan yang ketiga ialah melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti. Seterusnya, gelombang ketiga yang bermula pada tahun 2021 hingga tahun 2025 berfokuskan kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi yang mana pada permulaan gelombang ini, semua sekolah, guru, pengetua dan guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Tumpuan ini diberikan kepada usaha meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan sejawat bagi pembangunan kecemerlangan profesionalisme. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenal dalam usaha menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini. Antara pelan tindakan yang dirancang dan akan dilaksanakan termasuklah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan takbir urus kendiri, mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan, dan yang ketiga meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan menyediakan lebih pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. Kita beralih pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Telah saya sertakan rajah ringkas mengenai 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Saya akan pergi lebih terperinci 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama, akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak di Malaysia, tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik, berhak untuk mendapatkan akses yang sama kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa. Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Yang ketiga ialah equity untuk semua murid. Sistem pendidikan prestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Seterusnya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sekolah merupakan tempat terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Dan aspirasi sistem pendidikan yang terakhir ialah pelaksanaan berkecekapan tinggi. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Selain itu, terdapat juga 6 aspirasi murid iaitu setiap murid akan mempunyai pengetahuan, berkemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional
yang sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Baiklah, kita akan telusuri setiap 6 aspirasi murid ini. Yang pertama ialah pengetahuan. Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Yang kedua ialah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, iaitu menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Yang ketiga ialah kemahiran memimpin. Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Oleh itu, sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Yang keempat ialah kemahiran dui bahasa. Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap yang minimum. Kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Dan aspirasi murid yang terakhir ialah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Selain itu, semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Seterusnya, kita beralih pula kepada 11 anjakan untuk transformasi sistem. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamaratan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Kemudian, mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan yang kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Manakala anjakan yang keenam ialah mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh ialah memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang keseterusnya ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, dan anjakan yang terakhir ialah meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawab secara langsung. Seterusnya, kita masuk pula kepada implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai huraian, guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran PDP serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Seterusnya,
Profesionalisme guru di dalam bilik darjah dilihat dalam aspek kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dan yang berkaitan dengannya. Seterusnya, guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum yang berterusan. Seterusnya, pembangunan profesionalisme. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Selain itu, guru harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah kemahiran pedagogi bersifat holistik serta kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Kemudian, guru menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang ketiga ialah kemahiran teknologi. Anjakan transformasi ketujuh dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai NETS memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Dan yang keseterusnya, guru perlu memahami isu-isu masyarakat setempat dan global serta bertanggungjawab dalam budaya digital yang berkembang dan mempamerkan kelakuan yang baik serta beretika dalam amalan profesionalnya. Seterusnya, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik juga ialah mempunyai wawasan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM. Penghayatan nilai rohani adalah salah satu tonggak utama dalam pendidikan. Oleh itu, secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan memainkan peranan yang penting dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan keperluan masa depan. Melalui dasar-dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, negara berusaha untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan yang holistik, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam merealisasikan visi ini, guru berjiwa pendidik menjadi tonggak yang utama. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga membentuk sasiah, memupuk semangat pembelajaran sepanjang hayat dan membimbing pelajar ke arah kejayaan. Tanpa guru yang berdedikasi dan bersemangat tinggi, aspirasi pendidikan sukar untuk dicapai. Oleh itu, peranan guru perlu terus diperkasakan agar sistem pendidikan negara dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran dunia yang semakin mencabar. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini bagi subjek pengantar pengajian pendidikan. Sekian, terima kasih.